Assalamualaikum dan hai semua. Kami dari Sekolah Kebangsaan Pulau Indah 2. Nama saya Sarah. Nama saya Maisarah. Nama saya Nakai Sharifah. Nama saya Atira. Nama saya Fatia. Pada hari ini kami ingin membina sebuah tripod. Tema ini ialah meneroka kemahiran dan mencipta inspirasi. Jadi, jom kita teroka kemahiran ikatan bersama-sama. Untuk membina tripod, kami memerlukan 3 batang kayu yang sama panjang dan tali yang kuat. Jom kita bekerjasama untuk membina tripod. Okey, jom. Mulakan ikatan tripod dengan membuat sipulan manuk. Sipulan ini menjadi ikatan permulaan yang memastikan ikatan silang tungku dapat dilakukan dengan kemas dan kukuh. Selepas sipulan manuk siap dibuat, mulakan ikatan silang tungku dengan melilit tali secara berselang-seli pada ketiga-tiga batang kayu. Pastikan setiap lilitan dibuat dengan kemas dan rapat supaya struktur tripod menjadi kukuh dan stabil. Setelah selesai membuat beberapa lilitan silang, lakukan lilitan pengikat di bahagian tengah ikatan. Lilitan ini berfungsi mengetatkan ikatan agar batang kayu tidak mudah longgar. Akhiri ikatan dengan membuat sipulan manuk pada batang kayu untuk menguji ikatan. Kini, tripod telah siap dibina dan sedia digunakan. Seterusnya, ikatan seraya. Mula-mula, buat simpulan manuk pada salah satu batang kayu sebagai ikatan permulaan. Pastikan simpulan dibuat dengan kemas supaya tali tidak mudah terlucut. Susunkan ketiga-tiga batang kayu secara selari. Mulakan lilitan dengan melilit tali mengelilingi semua batang kayu beberapa kali. Pastikan setiap lilitan kemas
rapat dan tidak bertindih. Selepas itu, buat lilitan pengikat di celah-celah batang kayu. Tarik tali dengan kemas pada setiap lilitan untuk mengetatkan ikatan supaya tripod lebih kukuh. Akhiri ikatan dengan membuat simpulan manuk sebagai ikatan penamat. Pastikan simpulan diketatkan dengan baik agar ikatan tidak mudah longgar. Akhir sekali, Masuk bawah, masuk bawah. Pasal atas balik. Bukan. Masuk bawah. Lagi satu lagi. Ketat. Lepas tu.
Ikat lah. Sudah. Betul lah. Betul tak? Bukan. Masuk dalam ni. Masuk tengah. Tak bukan. Kan dah tu. Pasal tengah balik. Jangan cakap dia dengar dekat sini. Betul. Sikat. 10 minit.
Buka dan regangkan ketiga-tiga batang kayu sehingga membentuk tripod. Laraskan kedudukannya supaya seimbang dan stabil. Kini, gadget tripod telah siap dan sedia digunakan. Ikatan seraya ialah ikatan yang kuat dan sesuai digunakan untuk membina gadget seperti tripod. Dengan ikatan yang kemas dan kukuh, tripod dapat digunakan dengan lebih selamat dan stabil. Seterusnya, letakkan bulu yang sudah dipotong di atas tripod. Tripod ini nampak ringkas tetapi banyak kegunaannya seperti menggantung periuk dan meletakkan barang. Kita juga dapat mempelajari ikatan, kerjasama dan kreatif. Meneroka kemahiran mencipta inspirasi. Setiap ikatan dan simpulan yang dipelajari hari ini bukan sekadar kemahiran pengakap, tetapi satu pengalaman yang membentuk disiplin, kesabaran dan keyakinan diri. Setiap cabaran mengajar bahawa kejayaan lahir daripada semangat kerjasama, saling membantu dan saling menghormati. Di dalam pengakap, setiap ahli memainkan peranan. Apabila kita bergandeng bahu, berkongsi idea dan bekerjasama, setiap tugasan menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih bermakna. Bermula dengan mempelajari simpulan dan ikatan mengikat silang tungku, sehinggalah berjaya membina gadget tripod yang kukuh. Setiap usaha menjadi bukti bahawa kerjasama mampu menghasilkan sesuatu yang hebat. Setiap detik bukan sahaja membina kemahiran, malah mengeratkan persahabatan dan membentuk jati diri. Semoga segala ilmu dan pengalaman hari ini menjadi inspirasi untuk terus belajar, berbakti dan menjadi pengakap yang berani, bertanggungjawab serta sentiasa bersedia menghadapi cabaran. Kerana dalam setiap usaha, kita berpegang pada satu prinsip. Kami buat habis baik. Terus meneroka kemahiran, terus mencipta inspirasi. Selalu bersedia